Tengah battle Sonata ke tu? Macam biasa, Imaji sponsor aku untuk cuba Sonata je. Yang dupe kepada, bukan dupe, recreation daripada Elvis Symphonia. Ni adalah kotak baru je tau. Kotak pizza je memang kali ni besar punya. Dan lagi mampat, lagi compact. Aku nak cuba dia punya Symphonia je ni. Dia punya gila-gila kau tahu tak? Dia tak je tester lah. Aku nak tengok Imaji punya Sonata ni, dia lebih kepada fresh spicy ke ataupun citrus ke ataupun lebih kepada manis buah ataupun dia balance. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka yang ni. Dia manis floral tau. Bukan manis buah dia tapi manis floral dia. Yang ni macam lebih ke arah feminin tau bagi aku. Dia punya bau bold. Okey lah, aku boleh kata dia punya bau halia dia ni agak tenggelam sikit waktu opening. Tapi korang boleh rasa dia punya halia dia. Tapi halia dia bukan jenis yang pahit punya tau. Dia sekadar bau halia saja dan pada masa yang sama dia ada bau manis floral tau. Yang di mana dia punya bau manis floral ni dia lagi dominan lebih daripada manis buah segar tu. Yang buah segar tu aku boleh kata dia bau manis lemon lah bagi aku. Tapi nak kata dia punya citrus fresh spicy waktu opening tu terlalu tajam, tak. Bagi aku citrus dia average je. Dia tak terlalu mencocok hidung sangat. Tapi bau dia ni macam unisex but more digital feminine lah bagi aku. Dan bau ni memang versatile gila kalau korang nak pergi outdoor, pergi dating. Kau nak pakai indoor pun boleh. Tapi kalau untuk outdoor, bersukan, berpeluh, bagi aku macam kurang sesuai sikit sebab dia lebih kepada bau manis segar tu. Itu pada pandangan aku lah. So tu adalah aku punya impression aku dan pandangan aku terhadap Sonata yang recreation daripada Elvis Symphonia daripada Imaji.